Jadi kalau tuan-tuan tengok sekali imbas Allah Ta'ala kata ahli kitab pun berbalas sama dia orang, dan apa yang dikata oleh ahli kitab tu antara Yahudi dengan Nasrani tu kan, ya, orang-orang yang tak ada kitab pun cakap macam tu juga. So kalau orang yang tak ada kitab tu cakap, tak apalah, dia orang memang tak tahu benda kan. Tapi kau orang ni macam ni kau boleh cakap macam tu. Itulah maksud dia. Ya. Bahagian yang kedua ayat ni Allah jelaskan ahli kitab itu walaupun ada ilmu dari Allah, tapi mereka sama saja seperti orang kafir musyrik, orang kafir musyrik yang tiada kitab daripada Allah, yang tiada kitab samawi kita panggil. Okey, maksudnya mereka adalah orang-orang Arab yang tak tahu membaca dan tak faham akan konsep kenabian. Maupun konsep kitabullah. Ni kalau tuan-tuan baca tafsir Ibnu Kathir, dia tafsirkan ayat ni begitu. Maksudnya alladzina la ya'lamuna itu, kata Ibnu Kathir, maksudnya ialah orang-orang Arab yang tak tahu baca. Orang-orang Arab yang tak ada agama. Orang-orang Arab ni yang tak ada agama, dia tak tahu apa yang akan terjadi selepas kematian. Jadi orang-orang ni bila dia tak tahu apa yang terjadi selepas kematian, jadi dia pun cuba mengarang-ngarang lah. Bila orang tu dah mati kan, pakcik dia ke mak dia ke bapak dia kan, dia cuba berhubungan dengan roh lah, dia kena tipu dengan iblis lah. Tu biasalah macam tu kan. Dia cuba berhubungan dengan roh tu lah kan. Lepas tu cara untuk mendekatkan diri dengan roh tu, dia pun katalah, itulah inilah ada bangsa-bangsa yang dia buat patung-patung yang menyerupai kereta kan, patung-patung yang menyerupai istana, patung-patung yang menyerupai tentera-tentera konon-kononnya untuk menjaga maharaja yang mati tu kan. Sebenarnya tuan-tuan, itu terjadi kerana mereka tak ada ilmu tentang hari akhirat. Mereka tak ada ilmu tentang hari akhirat. Sebab tu dia boleh berfikir macam tu, faham tak? Ataupun dia kata kalau untuk mengelakkan daripada kita ni mendapat sesaan, jadi kita kena hancurkan ni mayat ni, hancurkan mayat ni biar jadi debu, lepas tu kita kena buang di dekat laut supaya nanti bila nak diadili susah nak cari. Jadi maknanya dia orang ni tak ada ilmu tentang ketuhanan, mereka ni tak ada ilmu tentang konsep ketuhanan, tentang konsep hari akhirat, semua dia orang tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata yang dimasukkan oleh Allah dengan allazina la ya'lamuna tu, kalau menurut Ibnu